Hadirin dipersilakan duduk. Melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam KL Mercu Kegemilangan. Semangat peneraju top 5, sentul sentiasa unggul. Salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Salam SKSP Excellent. Yang dihormati Insinyur Teknologis Encik Amir Hamzah bin Osman, Yang di-Pertua PIBG SK Seri Perak, Yang berusaha Puan Hajah Farina binti Muhammad Yahya, Guru Besar SK Seri Perak, Encik Wan Ahmad Nazri bin Wan Abdul Manaf, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Khairial Anwar bin Abu Bakar, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Nur Hidayah binti Mohdi, Penolong Kanan Co-Curriculum, serta barisan guru, ibu bapa, seterusnya murid-murid tahun 6 dan Prasekolah Bestari SK Seri Perak bagi tahun 2025 yang diraikan sekalian. Kompang bergema Pusaka Bangsa dipalu oleh si anak muda. Hadir tuan, meriah suasana, kami menyambut penuh gembira. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita sama-sama menjayakan majlis gradasi tahun 6 dan majlis murid prasekolah bestari Sekolah Kebangsaan Seri Perak bagi tahun 2025. Terlebih dahulu, majlis mengalu-alukan kehadiran dan melakarkan kalungan budi terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan memeriahkan majlis pada pagi ini. Untuk makluman para hadirin, matlamat majlis ini diadakan adalah untuk memberikan pengiktirafan dan apresiasi kepada murid-murid tahun 6 dan murid Prasekolah Bestari yang telah berjaya menamatkan sesi pembelajaran di Sekolah Kebangsaan Seri Perak bagi tahun 2025. Lebat pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami menadah. Mohon berkat Yang Maha Esa. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita menadahkan tangan agar segala urusan mendapat rahmat. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Syazwan Azim bin Saiful Zaili untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Marilah sama-sama kita menadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kami merafatkan sepenuhnya rasa kesyukuran kehadrat-Mu ya Allah di atas segala nikmat dan kasih sayang-Mu yang melimpah, sehinggalah dapat kami berada dan menyempurnakan majlis graduasi tahun 6 dan majlis apresiasi prasekolah SK Seri Perak bagi tahun 2025. Semoga dengan iradah dan inayah-Mu jua majlis ini dapat berjalan dengan lancar dan sempurnanya. Ya Fattahu Ya Alim. Ya Allah, pada pagi yang bertuah ini, berkatilah majlis graduasi tahun 6 yang diadakan sebagai tanda penghargaan kepada mereka di atas penat jerih dan kesungguhannya sepanjang 6 tahun berada di sekolah rendah dan tidak lama lagi akan meninggalkan alam persekolahan sekolah rendah ini. Mudah-mudahan mereka akan lebih maju dan meningkatkan prestasinya di sekolah rendah, sekolah menengah nanti. Ya Wasi'al Alim. Ya Allah, pada pagi yang berbahagia ini juga kami meraihkan majlis apresiasi prasekolah sekaligus membuat penghargaan dan perpisahan sebelum melangkah ke tahun 1. Semoga dengan setahun pengalamannya di prasekolah dapat menjadikannya insan yang terdidik dan berwarisan di masa-masa akan datang. Ya Fa'alu lima yurid. Ya Rahman Ya Rahim.
Jadikanlah murid-murid yang menerima hadiah dan sijil pada hari ini sebagai murid yang bersyukur di atas pengiktirafan ini, dan jadikan mereka anak didik yang sentiasa berusaha dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun keterampilan peribadi yang luhur, dan jadikan majlis kegemilangan ini buat mereka yang lain sebagai sumber inspirasi kepada mereka untuk sama-sama berusaha mencapai kecemerlangan demi mengharumkan nama baik SK Seri Perak. Seterusnya menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan tanah air tercinta ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Syazwan Azin bin Saiful Zaili atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, sebagai pembuka tirai majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita dengarkan ucapan yang akan diberikan oleh wakil murid tahun 6 iaitu adik Nur Alisha Safia binti Roswaidi. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam KL Mercu Kegemilangan. Semangat peneraju top 5. Sentuh sentiasa unggul. SKSP Excellent. Pendidikan berkualiti. Insan terdidik negara sejahtera. Yang dihormati Tuan Insinyur Teknologis Encik Amir Hamzah bin Osman, Yang di-Pertua PIBG SK Seri Perak. Yang berusaha Puan Farina binti Muhammad Yahya, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Perak. Barisan Pentadbir SK Seri Perak, Encik Wan Ahmad Nazri bin Wad Abdul Manaf, Guru Penolong Kanan Kurikulum, Encik Khairil Anwar bin Abu Bakar, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Nur Hidayah binti Mohdi, Guru Penolong Kanan Core Kurikulum. Seterusnya, barisan guru-guru, ibu bapa dan juga rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih kerana memberikan saya, Nur Alisha Safia binti Roswaidi, ruang dan peluang untuk menyampaikan ucapan pada majlis graduasi tahun 6 dan apresiasi prasekolah 2025 ini. Saya mewakili semua pelajar tahun 6 Sekolah Kebangsaan Seri Perak sesi 2025 ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada warga pendidik SK Seri Perak kerana berjaya menganjurkan majlis ini. Hadirin sekalian, majlis ini diadakan khas untuk kami, murid tahun 6 yang akan menamatkan pengajian di sekolah ini. Sekolah yang amat kami sayangi. Betapa bangganya kami kerana sebelum kami melangkah keluar meninggalkan sekolah, kami telah diraikan dan diberikan penghormatan dalam majlis yang belum pernah kami rasai sebelum ini. Majlis ini kelak akan menjadi suatu memori indah buat kami. Memori ini akan kami simpan baik-baik menjadi lipatan sejarah. Inilah detik paling indah buat kami. Oleh itu, saya mewakili semua murid tahun 6 mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua guru yang pernah mengajar kami sejak kami tahun 1 hingga tahun 6. Gurulah yang telah banyak berkorban untuk kami. Guru sanggup berkorban masa, tenaga, bahkan wang ringgit demi melihat kejayaan kami. Guru jugalah yang menjadi ibu bapa kedua bayi kami semasa kami berada di sekolah. Hadirin dan rakan-rakan sekalian, majlis graduasi ini memberikan pengertian yang amat besar kepada murid-murid tahun 6. Memakai jubah dan baris, kemudian naik ke pentas seorang demi seorang untuk menerima scroll merupakan pengalaman paling berharga buat kami. Majlis hari graduasi ini telah menjadi pembakar semangat kami agar tidak jemu berusaha untuk mencapai kejayaan demi kejayaan sehingga kami benar-benar dapat menjejakkan kaki ke Menara Gading. Kami sedar dan kami yakin bahawa untuk mencapai kejayaan yang sebenar bukanlah satu perkara mudah. Namun, jika tidak dipecahkan ruyung, mereka dapat sagunya. Oleh hal yang demikian, biarlah majlis hari graduasi ini menjadi titik permulaan kepada kami untuk melangkah lebih berani agar pada suatu hari nanti kami menjadi benih yang sekiranya dicapakkan ke laut pun akan menjadi sebuah pulau. Akhir kata, selaku wakil murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Seri Perak tahun 2025, saya mengambil kesempatan dalam majlis ini untuk memohon maaf kepada semua guru sekiranya sepanjang kami berada di sekolah ini terdapat kesilapan tutur kata dan tingkah laku yang tidak disenangi sepanjang bergelar murid di SK Seri Perak. Harapan kami agar guru-guru sekalian berada dalam lindungan dan rahmat Allah SAW sentiasa.
Terima kasih juga buat ayah bonda dan ahli keluarga kami. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Sekian, terima kasih cikgu-cikgu. Terima kasih ibu bapa. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada adik Nur Alisha Safia atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Daun semulu di Pekansari, batan jerami rebah ke bumi. Ucapan guru besar dinanti-nanti membuat majlis bertambah sederi. Hadirin sekalian, bagi meneruskan acara, majlis dengan berbesar hati serta penuh takzim menjemput dan mempersilakan Yang Bersaha Puan Hajah Farina binti Muhammad Yahya, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Perak untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam Kuala Lumpur Mercu Kegemilangan. Semangat peneraju Top 5. Sentul sentiasa unggul. SKSP Excellent. Pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Yang berusaha, Insinyur Teknologis Encik Amir Hamzah bin Osman, yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Perak, Barisan Pentadbir Sekolah Kebangsaan Seri Perak, rakan-rakan guru yang saya kasihi, para ibu bapa yang saya hormati, seterusnya yang diraikan pada hari ini, anak-anak tahun 6 dan juga anak-anak prasekolah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi ruang dan kesempatan untuk bertemu pada hari ini dalam majlis graduasi tahun 6 dan apresiasi prasekolah. Saya bagi pihak sekolah merakamkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang hadir pada hari ini untuk memeriahkan dan meraikan anak-anak tahun 6 dan juga prasekolah pada hari ini. Sebenarnya majlis pada hari ini adalah lebih kepada nak meraikan anak-anak tahun 6 kita yang tamat persekolahan di peringkat sekolah rendah dan juga anak-anak prasekolah yang tamat persekolahan pada peringkat asas. Selepas ini, anak-anak tahun 6 akan berpisah dan mengikut haluan masing-masing. Ada yang masih di sekolah yang sama dan ada lagi yang di sekolah-sekolah yang lain. Begitu juga dengan anak-anak prasekolah, ada yang masih meneruskan persekolahan di peringkat tahun 1 di Sekolah Kebangsaan Seri Perak, ada juga yang akan bersekolah di sekolah-sekolah yang lain. Apa-apa pun, harapan cikgu, semoga anak-anak semua boleh menjadi anak yang baik, yang taat kepada kedua ibu bapa, hamba Allah yang taat, dan juga warga negara yang berjaya, yang berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Jadi cikgu ambil kesempatan di sini untuk ucapkan tahniah kepada kamu semua. Cikgu doakan semoga kehidupan kamu selepas ini lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Sebelum saya mengakhiri ucapan pada pagi ini, saya sampaikan juga jarasan apresiasi saya kepada semua yang hadir pada hari ini, khususnya juga kepada barisan guru-guru Sekolah Kebangsaan Seri Perak yang bertungkus lumus untuk menjayakan majlis kita pada hari ini. Semoga segala jasa dan sumbangan yang kita berikan untuk kemenjadian murid di SK Seri Perak akan mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Hajah Farina atas ucapan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian,
Majlis graduasi tahun 6 dan Majlis apresiasi prasekolah pada pagi ini akan diserikan lagi dengan persembahan khas daripada wakil murid tahun 6 dan penyanyi jemputan dari Sekolah Menengah Agama Wilayah Persekutuan. Dengan itu, mempersembahkan Viva Voices dipersilakan. Hendaklah ku rasa puncaknya gunung hendak ditawan. Tidaklah, tidak ku daya tingginya tidak terlawan. Cindailah mana tidak berkias, jalannya lalu entah beribu. Bagailah mana hendak berhias, cerminku retak seribu. Mendendam unggas liang di hutan, jalan yang tinggal jangan bendiku. Tilamku emas, cadarnya intan, berbantang lengan tidurku. Hias cempaka kenangan tepian, mekarnya guntur dari dangdutku. Puasku jaga si bunga impian, gugurnya sebelum berkembang. Hendaklah ku rasa puncaknya gunung hendak ditawan. Tidaklah,
selamat memutih bawana menerpa, langit membiru awan berkaki, bukan deriti pada siapa, menunggu sinar dan kembali. Hendaklah hendak ku rasa, hai sayang, puncaknya gunung hendak ditawan. Tidak ku daya, hai sayang, tingginya tidak terlawan. Janganlah, jangan ku imbang, hai sayang, derita hati jangan dikenang. Bukan ku pinta, hai sayang, meraju bukan berpanjangan. Aduh sayang, tingginya tidak terlawan. Janganlah, aduh sayang, bukanlah meraju bukan berpanjangan. Sekian, terima kasih. Mari sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada wakil murid tahun 6 atas tarian yang penuh lemah gemalai sebentar tadi. Untuk makluman hadirin hadirat, nyanyian Cindai sebentar tadi telah dinyanyikan oleh adik Mukri Munawar bin Nur Hisham dari Sekolah Menengah Agama Wilayah Persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi kesediaan majlis pada pagi ini dengan menjemput anak-anak prasekolah Bestari untuk menyempurnakan persembahan mereka yang bertajuk Nasihat Anak Ayam. Dipersilakan. Yes. Yes.
Test. Analah ayam, anak ayam turun 10. Mati seekor, tinggal 9. Mari belajar bersungguh-sungguh supaya kita tak tertinggalan. Analah ayam, anak ayam turun 9. Mati seekor, disambal helang. Kalau kita tak ketinggalan, ilmu tak ada, kawan pun kurang. Setia Kim, terima kasih. Setia, terima kasih. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada si cilik Prasekolah Bestari atas persembahan yang begitu mencuit hati sebentar tadi. Cantik berseri seseri pagi, mengutung indah menggamik sukma, yang diraih sudah menanti. Majlis Guadasi kini bermula. Para hadirin, kini tibalah masa yang dinantikan. Penyampaian CJ Guadasi murid-murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Seri Perak bagi sesi 2025. Untuk itu, majlis dengan penuh sukacitanya mempersilakan Yang dihormati Insinyur Teknologis Encik Amir Hamzah bin Osman, YDP PIBG SK Seri Perak diiringi oleh Puan Hajah Farina binti Muhammad Yahya, Guru Besar SK Seri Perak, untuk menyempurnakan penyampaian CJ Guadasi kepada murid-murid tahun 6. Dipersilakan. Dimulakan dengan penerima dari kelas 6 cerdik. Penerima pertama, Ahmad Imran bin Muhammad Az-Zohar. Aish Amzar bin Haikal Lee. Alif Mikael bin Mat Arif. Dia Zara Amanda binti Muhammad Faiz Izwan. El Emir Faiz bin Muhammad Faiz. Hadif Syahirfan bin Muhammad Syahnurin. Marisa Sofia binti Muhammad Malik Lasetia.
Masyitah Nur Imani binti Samsul Rijal. Muhammad Zarif Razik bin Muhammad Ayub. Muhammad Adam Haikal bin Muhammad Azri. Muhammad Habib Haziq bin Muhammad Hafizuddin. Muhammad Ilham Dani bin Mat Saiful Rizal. Muhammad Kaisar Iman bin Muhammad Nazmi. Muhammad Qayyum Aiman bin Junaidi. Muhammad Rahiman Razin bin Rashidi. Muhammad Safaras Lais bin Muhammad Najib. Muhammad Zarif Zayan bin Abdul Qayyum. Nur Anisa Faiha binti Abdullah. Nur Alisha Safia binti Roswaidi. Nur Batrisya Humaira binti Sahrizan. Nur Damia Humaira binti Muhammad Ashraf. Nur Hana Sofia binti Muhammad Syahril. Nur Nazirah binti Muhammad Fadil. Putra Raihan Danish bin Mazli.
Ryan Dalian bin Aswad. Sakinah Humaira binti Saifun Akbar. Said Wafiuddin Al-Idrus bin Said Muhammad. Tuan Kasih Humaira binti Tuan Muhammad Asri. Dan Wanur Afifah binti Muhammad Nizam. Majlis diteruskan dengan penyampaian CJ Godasi bagi 6 bestari. Bagi penerima yang pertama, Izzatul Musfirah binti Muhammad Zuhri. Aira Khairina binti Muhammad Azri. Amirul Fayyad bin Aminur Rashid. Arisa Az-Zahra binti Muhammad Nasuha. Azara Aisyah binti Razman. Divian anak lelaki Jaya Rahman. Ihsanul Haq bin Ezahan Syahril. Elisha Zahra binti Zulfikar. Maha Ashwini. Devi anak perempuan Selva Raja. Muhammad Nafis Arshad bin Abdul Khalik. Muhammad Aidil Zafran bin Al-Hakim.
Muhammad Aish Farhan bin Muhammad Faizal. Muhammad Hara Zafran bin Muhammad Hashim. Muhammad Hud Ukail bin Muhammad Sharafi. Muhammad Mizra Aklisha bin Azman. Muhammad Khairi Koyum bin Kamarul Zaman. Muhammad Riyad Naufal bin Muhammad Hasrizal. Nur Alisha Khairina binti Ismail. Nur Akisha binti Muhammad Nur Hisham. Nur Dalili Karina binti Muhammad Isham. Nur Dia Delisha binti Muhammad Firdaus. Nur Fazira binti Muhammad Fazli. Nur Hana Zulaika binti Ahmad Jabir. Nur Izara Aisyah binti Muhammad Fauzi. Nur Kasih Imani binti Syahrizal. Nur Kisha Marisa binti Arbi. Nur Shafira binti Muhammad Mustafa. Rutravel anak lelaki Tiaga Raja.
Syazwan Azim bin Saiful Zaili. Wan Izzati Aisyah binti Wan Ahmad Sabri. Dan Wan Nur Arisa binti Hazrul Izwan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Amir Hamzah atas kesudian menyampaikan sijil graduasi kepada murid-murid tahun 6 sebentar tadi. Ketika mula bertemu, terasa bagai telah lama bersua. Kau sambut hulur tanganku, bertegur sapa penuh mesra. Masa terus berlalu dan kita tetap seiringan berjalan menempuh liku, lalui semua suka dan duka bersama. Biarlah apapun rahsia dan kelemahanmu, tetap engkau temanku. Riangnya saat kita ketawa, asyik senda dan bercerita. Walau sesekali pandangan kita berbeza, angannya tetap serupa. Ada kalanya kita juga saling terluka, namun di akhirnya kita tetap bersama. Dan kini dipisahkan dua benua, saling mengejar cita. Tak pernah ku lupakan detik yang indah bersamamu, temanku. Ketika mula bertemu, terasa bagai telah lama bersua. Kau sambut hulur tanganku, bertegur sapa penuh mesra. Masa terus berlalu dan kita tetap seiringan berjalan menempuh liku, lalui semua suka dan duka bersama. Biarlah apapun rahsia dan kelemahanmu, tetap engkau temanku. Riangnya saat kita ketawa, asyik senda dan bercerita. Walau sesekali pandangan kita berbeza, angannya tetap serupa. Ada kalanya kita juga saling terluka,
Kami mengucapkan keluar kota cari ketenangan, makan kudapan, melihat lautan. Cerita kita jadi kenangan, selalu tersimpan dalam ingatan. Hadirin sekalian, demikianlah tadi tayangan multimedia Kenangan Murid-Murid Tahun 6 SK Seri Perak. Pastinya setiap memori yang dirakam akan terpahat sebagai kenangan manis buat anak-anak tahun 6 sepanjang berada di SK Seri Perak. Hadirin sekalian, kita teruskan majlis kita pada pagi ini
Dengan saat yang dinanti-nantikan, saat di mana kita meraihkan si cilik permata hati Prasekolah Bestari. Dengan penuh rasa bangga, majlis kini akan diteruskan dengan penyampaian sijil apresiasi Prasekolah Bestari. Untuk itu, majlis menjemput Puan Hajah Farina binti Muhammad Yahya, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Perak, diiringi oleh Encik Wan Ahmad Nazri bin Wan Abdul Manaf, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, untuk menyempurnakan penyampaian sijil apresiasi kepada murid-murid Prasekolah Bestari. Dipersilakan. Buat pengetahuan hadirin hadirat, seramai 25 orang adik-adik cilik Prasekolah Bestari yang akan menerima sijil apresiasi pada hari ini. Dimulakan dengan penerima pertama, adik Airil Zahran bin Abdul Munir. Adik Atira Zahra binti Amirul Hazim. Vias Adiba binti Muhammad Farid. Inas Damia binti Mat Saiful Rizal. Lut Aiden bin Muhammad Najib. Muhammad Alif Hafiz bin Mat Salehuddin. Muhammad Aish Rizki bin Syamsul Bahri. Muhammad Al-Haq bin Saiful Aqwa. Muhammad Al-Fatih Luqmanur Hakim bin Khairil Azwan. Muhammad Ardika Al-Fatih bin Muhammad Ridwan. Muhammad Hafi Mikael bin Muhammad Fikri. Muhammad Lut Ali bin Zahir Zahran.
Muhammad Wadi bin Muhammad Izul Faiz. Muhammad Zilqayyim bin Muhammad Fairuz. Naura Afiyah binti Abdul Aziz. Nur Sajidah binti Muhammad Fadil. Nur Alisa binti Muhammad Khairul Safwan. Nur Alia Darwishah binti Khairul Azizi. Nur Naura Adira binti Yaakob. Nur Zafira Husna binti Muhammad Zulhaidi. Nur Zalika binti Zaiman. Nur Hanah Delisha binti Jamil. Orchid Amanda binti Muhammad Farid Aide. Said Noah bin Said Alwi. Said Noah bin Said Alwi. Dan Yahaira Hanim binti Muhammad Hanif. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hajah Farina atas kesudian menyampaikan sijil apresiasi Prasekolah Bestari sebentar tadi. Pagi cerah indah berseri, burung berkicau riang bersama. Anak prasekolah melangkah pergi, membawa ilmu sebagai permata. Tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita berikan tumpuan tayangan multimedia murid-murid Prasekolah Bestari sepanjang persekolahan di SK Seri Perak. Mari sama-sama kita saksikan. Back in Chicago, I feel it. Another version of me, I was in it. Yes,
was love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Begitulah tadi tayangan video aktiviti-aktiviti dan momen indah murid-murid Prasekolah Bestari sepanjang berada di Sekolah Kebangsaan Seri Perak. Hadirin dan hadirat sekalian, marilah sama-sama kita berikan tepukan gemuruh kepada murid-murid yang akan melakukan persembahan seterusnya, iaitu dipersilakan Voices of Victory.
semakin pasti ku genggam. Gemilang suara keyakinan kian dalam, gemetar harus jalan, jiwaku harus bertenanglah. Mungkinkah ini jadi reality? Kini gemilang itu semakin pasti ku genggam. Gemilang suara keyakinan kian dalam, gemetar harus jangan, jiwaku harus bertenanglah. Mungkinkah ini jadi reality? Ku pandang di atas awan, ku lihat bintang melambai. Ku tangan menggapai, tetapi tiada sampai. Lalu bintang menunggu, namun apalah dayaku. Ku hanya mampu merantau di dalam harapan sayu. Jangan kau bersedih, bintang, jangan kau menangis. Tidak mampu ku ke sana, walau gerak di rencana. Terbang tinggi di atas, ku duduk rendah di bawah. Teman bulan, bukan hisap kekurangan. Bintang, jangan kau terus begini. Nanti malam tiada berseri, kita akan tetap bersama untuk selamanya. Cuma lain suasana. Tangisannya akan menyiksa diriku. Dengarkanlah satu pesan terakhir dariku. Kau berhentilah, karena itu lah yang terbaik untukmu. Sahabat, pada tiap waktu berlalu, kau tetap hadir sebagai sendu yang menenangkan. Pada langkah yang hampir rebah, kaulah tangan yang memujuk tanpa suara. Jika satu hari kita jauh, ingatlah ada rindu yang lembut menunggu dan sebuah kebatan yang tak pernah padam
hanya engkau satu di dalam hidupku. Terima kasih. Hello, hello. Indah sungguh persembahan tadi. Walaupun ada rasa sedih, tapi percayalah anak-anak tahun 6, setiap perpisahan membuka ruang untuk langkah yang lebih besar. Terima kasih diucapkan kepada pasukan Voice of Victory atas hadiah yang sangat bermakna sebentar tadi. Awan bersua citra berkisah, ukiran sukma kilauan kelisa. Kepada Tuan kami persembahan prasekolah ceria acara. Hadirin, untuk hilangkan rasa sayu di hati, mari sama-sama kita ceriakan kembali Dewan Seri Perak dengan persembahan terakhir yang pastinya mencuit hati daripada anak-anak prasekolah Bestari. Dengan ini dipersilakan anak-anak prasekolah Bestari dengan tajuk persembahannya Retro Ria. Hati di dalam bagai nagila.
Terima kasih diucapkan kepada murid-murid Prasekolah Bestari atas persembahan yang amat mencuit hati sebentar tadi. Hadirin, sebagai tanda penghargaan dan kenang-kenangan, majlis akan diteruskan dengan penyampaian cenderahati kepada Yang di-Pertua PIBG SK Seri Perak atas kesudian menghadiri majlis graduasi tahun 6 dan majlis apresiasi Prasekolah Bestari pada hari ini. Oleh itu, dijemput Puan Hajah Farina binti Muhammad Yahya, Guru Besar SK Seri Perak, diiringi oleh Encik Wan Ahmad Nazri bin Wan Abdul Manaf, Guru Penolong Kanan Pentadbiran untuk naik ke pentas bagi menyempurnakan penyampaian cenderahata kepada Insinyur Teknologis Encik Amir Hamzah bin Osman. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hajah Farina atas kesudian menyampaikan cenderahati sebentar tadi. Diminta Puan Guru Besar Yang di-Pertua PIBG untuk kekal di atas pentas bagi sesi bergambar bersama murid-murid tahun 6 dan murid Prasekolah Bestari. Dijemput barisan pentadbir untuk sama-sama berada di atas pentas bagi sesi bergambar.